Tak letih ke kain sebulan, makan sebulan? Keluar pagi, balik malam. Keluar malam, balik pagi. Hujung bulan, dapat gaji. Takkan kita nak biarkan semua gaji berlalu pergi. Kita bekerja bukannya kain sebulan, makan sebulan. Paling tidak, kita hargailah sedikit usaha dan penat lelah kita bekerja 1 bulan. Asingkan gaji kepada bentuk emas. Tukar sedikit gaji kita tu ke dalam bentuk emas supaya gaji kita kekal bertahan at least 2-3 tahun. Kalau ada emergency, kita terdesak, boleh jual emas tu. Percayalah, langkah kecil usaha kita hari ini akan menjadi sangat-sangat berbaloi pada masa akan datang dalam keuangan kita. Bagaimana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Klik link di bio Hafizul. Hafizul nak bantu bagaimana kita nak selamatkan gaji kita ke dalam bentuk emas supaya kita boleh membina masa depan yang tenang. Hafizul bantu sebaiknya.